Ada satu doa yang sangat menarik. Nabi ajar pada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang menghidupkan, yang berdiri sendiri, yang menguruskan segala sesuatu, Al-Qayyum, dengan rahmatmu aku meminta, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Aslih li sya'ni kullah, baikilah, uruskanlah segala urusan aku, segala-galanya. Wala takilni, jangan tinggalkan aku, ila nafsi, kepada diri aku sendiri, tarfatai, walaupun sekelip mata. Itu tawakal. Maksudnya kita jadi orang yang sifatnya bila buat sesuatu, kita tahu kita tak boleh buat sendiri. Kita tak nak bersendirian. Kita tak nak buat seorang-seorang. Kita nak ada Allah. Kita nak ada Allah yang kita boleh selalu sandarkan. Aku buat keputusan ni, ya Allah, aku buat, aku sandarkan kat Allah, kat kau. Macam tu.